Bunga melati, harum memani, tumbuh subur di tepi halaman. Buku dibaca, menambah ilmu. Mari bersama kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Hazirah binti Hamuda Azhar dari murid tingkatan 2. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abraham Yaakob, ke sekolah ialah AEE 8702. Sejarah hobi kecil saya ialah gemar membaca buku jurnal. Antara jurnal yang saya baca ialah komik, buku misteri, buku romantik dan sebagainya. Di sini terdapat 5 bacaan yang saya gemari. Tetapi pada hari ini saya akan ceritakan sebuah buku siri novel Seuntai Kasih Harapan Ayah karya Najib A.H. Buku ini mempunyai 140 muka surat dan terdiri daripada 15 bab. Seterusnya saya akan masuk daripada mencerita mengenai buku ini. Buku ini mengisahkan tentang ayah dia mengalami lumpuh disebabkan sesuatu kejadian kemalangan pada malam hari. Disebabkan kawan dia ajak dia pergi disco, kelab-kelab malam. Kawan dia adalah Cina, Danny Chong namanya. So disebabkan ajakan kawan dia tu, dia dah rasa macam terpengaruh. Dia nak ikut lagi. Dia nak pergi dekat tempat-tempat yang macam tak diredai oleh Allah tu. Dia pergi. Lepas tu pada satu malam tu Danny Chong dengan Ismail mengalami kemalangan jalan raya lah, disebabkan dilanggar oleh kereta. Dan disebab itulah terjadinya lumpuh kat kaki Ismail. So disebabkan kemalangan itulah dia dah rasa macam insaf, dah rasa taubat semua. Sebab tu dia rasa macam bersalah dengan isteri dia. Sebab isteri dia pun tak tahu dia pergi kelab malam tu. So dia pergi tanpa pengetahuan isteri dan anak dia lah. So waktu tu dia dah rasa taubat, dia dah solat taubat semua. Dia berdoa agar kaki dia cepat sembuh, cepat baik. Dia berdoa. Lepas dia 3 tahun mengalami lumpuh, kaki dia sihat. Dia dah boleh jalan seperti biasa. Dah boleh pergi ke tempat yang baik, macam pergi masjid, pergi ke majlis ilmu. So dia pun rasa macam bersyukur sebab kaki dia pun dah sihat. So dia boleh jalan seperti biasa. Seterusnya selepas dia pergi dah berdoa semua tu, pergi masjid, anak dia dapat tawaran masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia rasa bersyukur dan bangga lah dengan anak dia. So isteri dia pun rasa bersyukur. Anak dia pun terkejut sebab dapat masuk dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Lepas tu ayah dia pun ada dah cakap kalau nak pergi menuntut ni janganlah sibukkan pasal bercinta, pasal nak kahwin, pasal nak buat benda-benda yang tak elok. So dia tak nak anak dia ikut macam dia yang dulu. Dia nak anak dia lebih ke depan daripada dia. So dia pun terima nasihat tu. Dia pun menuntutlah dekat universiti tu. Setelah 4 tahun dia menuntut dekat Universiti Kebangsaan Malaysia, dia berjaya mendapat ijazah kelas pertama dalam bidang pentadbiran dan perniagaan. So waktu tu ayah dia rasa bangga, rasa bersyukur sebab anak dia dapat meraih ijazah kelas pertama. So dia pun rasa gembira lah. So jadi lepas dia dah menuntut tu, dia dapatlah pasangan hidup dia, nama Camelia. Camelia pun rasa seronok lah dapat pasangan Syamsul. So dia pun rasa bersyukur sebab
dapat banggakan ayah dia. Selepas dia belajar tu, ayah dia dah mula sakit disebabkan ayah dia masalah kesihatan. Masalah kesihatan. So dia rasa risau dengan ayah dia, takut ada apa-apa yang terjadi. So disitulah ayah dia meninggal dunia. Sejak ayah dia meninggalkan dia, ayah dia meninggalkan wasiat dekat keluarga tu. So semulanya daripada cerita ni, kita tak boleh terpengaruh dengan kawan yang tidak baik. Disebabkan pengaruh, kita akan rasa bersalah, rasa berdosa. Sebab tu kita kena cari kawan yang baik, kawan yang boleh menunjukkan arah keharapan. So jadi air cerita pasal cerita ni, kita kena cari kawan yang betul-betul nak ajak kita ke arah kebaikan. Okay, so itu je lah. Jadi itu je lah daripada saya. Sekian, terima kasih.